Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, yang ini Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun kaji ilmu agama. Kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah seperti biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha tuan pengurusi Surau Al-Munawwarah Aman Musa Bayu, yang berhormati tuan-tuan pengurusi Surau Warisan Ejike Surau, yang kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan puasa ataupun khasnya kelebihan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, iaitu yang hanya ada dalam bulan Ramadan. Baik, dalam pada kitab Al-Jawharul Mahfuz wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Jilani, versi Rumi surat 121. Dan tiada tertentu kelebihannya, yakni malam Al-Qadar itu dengan orang yang melihat akan dia jua, tetapi hasil kelebihannya itu bagi barang siapa yang menghidupkan dia. Bukanlah orang yang melihat keadaan malam Al-Qadar itu je yang dapat. Tak, orang yang menghidupkan dia tak tahu pun malam tu Al-Qadar dapat. Dan jikalau tiada ia melihat akan dia sekalipun, bahkan hal orang yang melihat akan dia itu terlebih agama apabila mendiri ia dengan segala wadhaifnya, keperluannya. Dan sunat bagi orang yang melihat akan dia menyembunyikan dia daripada manusia. Orang boleh sembunyikan, jangan cerita. Kau nak tahu, tak disunatkan menceritakan. Dan malam Al-Qadar itu afdal daripada segala malam di dalam setahun nisbah pada hak kita, tetapi kemudian daripada malam yang diperanakkan Nabi SAW. Malam yang paling utama iaitu malam kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian barulah malam Al-Qadar. Dan mengiringi malam Al-Qadar itu malam Mi'raj, kemudian malam Arafah 8 malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Kemudian malam nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban 14, harinya siangnya 14, malamnya malam 15. Dan adapun yang tinggal daripada segala malam, maka iaitu bersamaan sekaliannya. Dan adapun pada hak Nabi SAW, maka yang terlebih afdalnya malam Mi'raj, kerana melihat ia padanya akan Tuhan Rabbul Alamin. Dan sebab afdal malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar pada hak kita, kerana adalah amal padanya terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Al-Qadar. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, yakni bermula amal pada malam Al-Qadar itu terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Al-Qadar. Suratul Qadr ayat 3. Dan sebab dinamakan malam Al-Qadar kerana besar kadarnya dan kemuliaannya, dan besar pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah padanya, dan diturunkan padanya akan Al-Quran sekaliannya, dengan sekali turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah pada langit dunia. Kemudian diturunkan dia atas Nabi SAW bercerai-cerai
dengan sekira-kira cerai-cerai tu maknanya sedikit demi sedikit, dengan sekira-kira pekerjaan yang jatuh tu berlaku. Bahasa Arab waqa'a, jatuh ni maknanya berlaku lah. Yang jatuh yang berlaku dan berhajat kepadanya di dalam masa 20 tahun, atau kerana ditakdirkan Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar itu akan segala perkara, yakni dizahirkan akan segala maqadir yang telah ditakdirkan, yang pada azali. Bukan Allah Ta'ala baru takdirkan malam Al-Qadar tu, tak. Allah Ta'ala zahirkan, tunjukkan yang telah ditakdirkan sejak azali. Sejak azali itu sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada, yang hendak diturunkan dia atas segala hamba-Nya di dalam demikian tahun itu. Jadi harus diingat dekat sini, yang diturunkan tu yang telah diterjemahkan daripada kata-kata Allah yang tiada mula, tiada akhir, tak ada huruf, tak bersuara. Yang boleh diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu dah ditulis, dah ditulis dalam bentuk tulisan, sudah ada dalam bentuk tulisan. Hal keadaan kata-kata Allah, Al-Quran tu kalamullah, kata-kata Allah yang tiada mula, tak ada akhir tu, tak berpisah daripada Allah Ta'ala. Janganlah seseorang lah kita lah, jangan seseorang terfikir maknanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran daripada langit dunia, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Maknanya Al-Quran tu kalamullah, kata-kata Allah. Kata-kata Allah tu terpisahlah daripada zat Allah Ta'ala, tak. Kalamullah yang pada zat Allah Ta'ala kekal pada zat Allah Ta'ala, tak terpisah. Yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ni, Lauh ni papan, Mahfuz yang terpelihara. Orang Melayu panggil Lauh Mahfuz. Lauh asalnya bahasa Arab Lauh Mahfuz. Ini yang sudah sudah bertulis, sudah ada mula, ada akhirnya. Itu terjemahan daripada kata-kata Allah yang tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Saya tak sebut panjang lah, itu kita ulang kaji bab tauhid sikit dia. Baik, dan bukanlah Allah Ta'ala baru nak takdirkan pada malam tu, tidak. Menzahirkan apa yang telah ditakdirkan sejak azali, sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang pada malam Al-Qadar itu dicerai-ceraikan segala pekerjaan yang dijadikan dia, daripada hujan dan rezeki dan menghidupkan dan mematikan dan lainnya, hingga kepada seumpama tahun yang kemudian. Surah Al-Dukhan ayat 4. Bukanlah hujan, rezeki, hidup, mati sahaja, jodoh, pertemuan, bukan itu sahaja, dan lainnya segala macam. Maknanya segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bukanlah hanya jodoh, pertemuan, ajal, maut dan apa satu lagi, rezeki sahaja yang dah tetap, yang lain tak tetap. Tidak, semua dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Naik turun iman, keluar masuk iman pun dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik, maka diberikan naskah rezeki dan hujan dan tumbuh-tumbuhan kepada Mikail, dan diberikan naskah perang dan bergerak bumi dan telan bumi dan sa'iqah, ini petir, kepada Jibril, dan diberikan naskah suratan segala amal kepada Israfil, dan diberikan naskah suratan segala maksiat kepada Malakul Maut. Maka dhamir ganti nama fiha itu kembali kepada malam Al-Qadar pada jumhur mufassirin, ahli tafsir. Dan kata setengah mereka itu, kata setengah mufassirin, ahli tafsir, dikembalikan dhamir itu, kata ganti nama itu kepada malam nisfu Sya'ban. Maka ditakdirkan segala perkara itu dan disabitkan dia dalam suratan dan diberikan dia kepada empunyanya daripada malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Pun jangan juga seseorang berfahaman Allah Ta'ala baru nak takdirkan atau buat takdir baru pada malam nisfu Sya'ban. Tidak, itu menzahirkan sahaja. Allah Ta'ala menunjukkan, menzahirkan kepada siapa? Kepada malaikat lah. Tanda malam Lailatul Qadar, tanda malam Al-Qadar,
panjang lagi tuan-tuan, saya baca sikit lah Dan setengah daripada alamat ataupun petanda malam Al-Qadar bahawa adalah malam itu tiada panas dan tiada sejuk, dan naik matahari pagi-paginya putih, tiada banyak cahayanya. Ni kalau orang tak pakai aircon lah. Kalau pakai aircon macam saya, buka aircon memanglah sejuk, terasa kan. Tiada banyak cahayanya, suram-suram, kerana banyak malaikat naik turun pada malam itu berpuak-puak. Kenapa suram? Malaikat banyak sangat naik turun, jadi suram dia matahari. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang turun malaikat dan ruh, yakni Jibril, padanya, yakni pada malam Al-Qadar. Ruh tu bukan ruh Allah Ta'ala, malaikat Jibril. Tafsirnya surah Al-Qadar ayat 4. Diriwayatkan adalah pada malam Al-Qadar itu turun malaikat, dan mereka itulah yang diam pada Sidratul Muntaha, dan Jibril alaihissalam dan sertanya 4 panji-panji, 4 berdiri. Maka didirikan satu panji-panji di atas kubur Nabi SAW, dan satu panji-panji didirikan atas Baitul Maqdis, Palestin, 3, dan satu panji-panji didirikan atas Masjidil Haram, yang keempat daripada setengah riwayat atas Baitullah, Kaabah lah. Yang satu panji-panji didirikan di atas Bukit Tur Sina. Dan tiada ditinggal ia akan satu rumah yang ada padanya mukmin lelaki atau perempuan, melainkan masuk ia akan dia dan memberi salam atasnya. Berkata ia, hai mukmin lelaki atau perempuan, bahwasanya Tuhan yang bernama Salam memberi salam akan kamu. Beri salam tu bukan Assalamualaikum ya Aidil, bukan. Allah Ta'ala beri salam tu maknanya Allah turunkan rahmat dan kesejahteraan. Melainkan orang yang mengekani meminum arak, memutuskan rahim, ini silaturahim, dan orang yang memakan daging babi. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ikram mafhumnya, apabila adalah pada malam Al-Qadar, turun Jibril di dalam perhimpunan daripada malaikat, menselawat mereka itu dan memberi salam mereka itu atas tiap-tiap orang yang berdiri dan yang duduk dan yang menyebut akan Allah Ta'ala. Ini malaikat selawat ke atas orang ni macam mana pula? Adakah diselawat macam selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, tukar ala aidil? Bukan. Maknanya mendoakan, mendoakan kesejahteraan kepada kita lah. Demikianlah beberapa kelebihan malam Al-Qadar. Panjang lagi tuan-tuan, tapi kita nak sambung bab puasa. Demikianlah beberapa kelebihannya yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Banyak lagi ni kalau nak tahu tarikh sebenar malam Al-Qadar. Kalau awal puasa maknanya 1 Ramadan tu hari Sabtu, maka iaitu malam 21 malam Al-Qadar ni. Dia ada hari-harinya tu. Baca Ustaz. Alah, yang penting kita 10 malam terakhir pun ni lah. Kan nanti yang sembahyang tarawih malam 21 je, lain imam dengan Bilal hilang. Orang kadang yang jadi masalah, ilmu tu bagus, makna disebut macam tu, maknanya ulama tu dah jumpa. Dia sebut macam tu bukan agak-agak tepuk dada tanya selera. Tak, bukan tepuk dada tanya selera. Tak ada main tepuk-tepuk. Dia memang dah jumpa. Cuma dia tak cakap lah saya telah jumpa. Tak, tak sunat diceritakan. Jadi dia cuma beritahu, kalau biasanya kalau satu hari bulan Ramadan tu hari sekian, dia seminggu tu lah. Kalau hari Ahad, kalau hari Isnin, kalau hari Selasa, dia sampai Ahad sampai Sabtu tu ada kalau-kalaunya tu. Mana dia dah jumpa. Dia dah jumpa, bukan setahun, bertahun-tahun. Pasal apa? Satu Ramadan hari Ahad, kalau satu Ramadan hari Isnin, itu kan dalam setahun banyak hari. Tak, satu Ramadan satu hari. Maknanya bertahun-tahun dia dah jumpa. Memang mujarab dah tahu sifirnya tu, tanda-tandanya tu nampak. Tapi tujuannya tu supaya sepanjang Ramadan tu dihidupkan, malam-malam tertentu tu lebihkan lagi. Maknanya sampai melean. Orang kata melean apa? Tak tidur. Biasa melean ni tengok bola, melean apa ni, buat ketupat, buat apa, melean masak apa ni, masak ketupat, masak apa kan.
tak tidur malam. Ini melekan kerana apa? Nak menghidupkan malam Al-Qadar. Jadi itulah tujuan hari ni. Masalahnya kan orang kalau dah tahu ni malam 21 je habis, malam lain tak tidur. Tarawih pun tak datang nanti nak tadi. Jadi kalau nak belilah kitab ni ataupun apa nama ni, pinjam kat siapa-siapa kan. Bacalah. Penting kita hidupkanlah. Sekurang-kurang menghidupkan Ramadan itu sembahyang isyak berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah. Itu paling kurang Baik, kita sambung ulang kaji bab puasa daripada kitab Idamah Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Yang pertama, saya ulangi, kitab ini sumbernya daripada 3 buah kitab. Yang pertama, kitab Matla'ul Badrain, iaitu apa nama ni, kitab Melayu lah, agama Johor dulu pakai, sekarang pakai balik dan yang kedua kitab Bujairimi Iqna', yang ketiga kitab Baijuri, Bujairimi Iqna' dengan Baijuri. Jadi dua tu kitab Al-Baijuri dengan Bujairimi Iqna', dua tu kitab Arab. Madhab Syafi'i masyhur di kalangan madrasah dan apa nama ni, pondok pesantren. Baik, Taman Nusa Bayu. Surat 141 dah masuk pada rangkaian Kita ulang sikitlah. Di bawah ini dinyatakan beberapa masalah yang mustahab mengenai puasa. 1. Orang yang berbuka tengah-tengah berpuasa Ramadan dengan sengaja, tak ada sebab yang diterima syarat, atau orang yang lupa niat waktu malam, dia lupa nak niat, atau sabit awal Ramadan pada hari Syak. Ini untuk orang yang melihat anak bulan lah. Orang tak melihat anak bulan tak ada hari Syak. Wajib atas mereka menahan diri imsak daripada makan dan sebagainya, macam orang puasa juga, hingga masuk matahari. Dia tak boleh aku lupa niat semalam, aku sarapan tu tak boleh. Dia kena menahan diri macam orang puasa juga. 3 perkara ni. Tapi kalau orang haid, dia wajib berbuka, tak apa. Jangan salah faham, ni 3 orang ni je yang sengaja berbuka tanpa sebab yang dibenarkan syarak saja-saja. Dosa tu dosa haram, dosa besar. Yang kedua, lupa niat. Lupa niat tak lupa tak dosa, tapi tak sah puasanya, tapi dia tetap kena menahan diri. Yang ketiga, hari Syak. Baik, yang kedua, orang yang berpuasa sunat menyegerakan berbuka sebaik saja masuk waktunya, dan sunat melewatkan suhur sekira-kira jangan sampai waktu Syak. Ni yang kita dah bahaskanlah sebelum ni, cuma ulang secara ringkas. Sunat menyegerakan berbuka tu yang pentingnya sebaik sahaja masuk waktunya. Jadi jam yang paling tepat sekarang ni yang kita boleh pakai kat Malaysia, jam sirim guna internet. Tuan-tuan buka Google, type jam sirim, itu setakat ni jam yang paling tepat di Malaysia, jam, minit dengan saat. Kemudian waktu sembahyang tu ikutlah negeri masing-masing. Ada apps pun boleh juga pakai, Jakib pun ada. Setiap negeri masing-masing tengok, setiap hari kadang-kadang ada perubahan. Kadang 2 hari berubah, kadang 3 hari berubah, kadang seminit, 2 minit 2-3 hari banyak juga tu. Tak boleh pakai untuk sepanjang Ramadan. Macam tu ada juga jadualan. Waktu maghrib penting. Dan ya betul, itu jam yang tepat lah setakat ni. Type je jam sirim keluar lah. Pakai internet. Saya pernah pakai handphone, jam handphone kan. Handphone saya dengan isteri sama, beli apa semua, jenama apa semua sama. Tekan auto, beza juga seminit. Jadi pakai jam sirim tu lah. Kemudian jadual tu ikut, tengok waktu maghrib ni, tengok tarikh betul-betul, jangan salah tarikh. Salah tarikh tu buka awal, naim punya nak segera sunat berbuka, menyegerakan berbuka sunat, tak wajib. Jangan dek kerana nak kejar sunat tu terbuka awal, rugi, batal puasa. Batal puasa. Jadi dekat bawah tu jadual yang ada, yang diri ada, yang besar tu pun ada, bawah tu ada tulis sebagai berjaga-jaga tambah 1 atau 2 minit. Atau tu boleh pilih lah. Kalau saya pilih atau yang mana, atau yang 2 minit.
Biar confirm masuk kan. Oh lama sangat Ustaz, 2 minit. Alah, awak daripada pagi subuh tu sampai ke maghrib ni 12 jam, 13 jam boleh tahan. Ini 2 minit. Alah, apa sangat. Jangan ditengoklah jam tu. Memanglah lama bila nak habis 2 minit. Baca doa ke apa kan? Doa yang besar-besar, doa akhirat. Doa dunia boleh tak? Boleh juga. Tapi doa akhirat jangan lupa. Antara tempat doa yang makbul masanya ialah sebelum berbuka puasa. Dia doa, jangan nirau tengokkan jam tu. Tengok dapat takkan, jangan jeling-jeling mata tu kan. Bila tengok jam ni memang lambat. Confirm barulah buka puasa. Dapat juga tak pahala sunat? Dapat. Pasal apa? Kita nak confirmkan, bukan sengaja melambat-lambatkan, tak. Dan sunat melewatkan suhur, kira-kira jangan sampai waktu syak. Biasa ada waktu imsak. Imsak tu 10 minit sebelum subuh. Maknanya untuk menahan dirilah, dah boleh berhentilah makan. Kalau tengah makan tu dah boleh lah suapan terakhir. Tapi kalau lagi banyak lagi tu, janganlah satu suap. Apa nama ni, apa nama pula nanti tersedap. Maknanya waktu imsak tu boleh lagi makan. Dia yang tak boleh bila subuh. Tapi imsak tu 10 minit sebelum subuh, dia dah waktu berjaga-jaga dah. Kalau terbangun waktu imsak, dah tak payah masak. Makan apa yang ada. Apa yang ada, roti. Roti dah roti. Kurma aja dah. Maggi Ustaz, Maggi 2 minit Ustaz. 2 minit tu iklan lah. Awak nak ambil periuk, nak basuh periuk lagi apa semua, 10 minit habis. Tak payah dah. Apa yang ada je. Jadi apa nama ni, jaga supaya tak terbatal puasa itu, rugi nanti. Yang ketiga, harus boleh berbuka dengan ijtihad, seperti berpandu kepada wirid dan sebagainya, macam sembahyang juga. Ini kalau tak adalah alat-alat, kita dah ada alat, baik kita pakai. Dan dengan yakin, seperti nampak matahari sudah masuk, ni memang live, tengok matahari masuk terbenam, boleh buat puasa. So pernah pasal apa, sama-sama tengok nak bulan tu, sekali lah tengok matahari terbenam kan. Nak bulan apa, buka puasa kat ni apa, pantai, nak bulan Syawal lah. Pasal apa, masih Ramadan. Jadi waktu matahari terbenam je, masuk maghrib tu waktu berbuka lah. Tidak boleh berbuka dengan zon, sangka-sangka sudah masuk matahari, kerana asalnya siang masih ada lagi. Tak boleh. Zon ni kuat sangka. Kalau dipersenkan 75%, banyak tu, lebih 50%. Kalau saham tu, dah bos tu. Saham 51% dah bos. Ini 75%. Tak boleh. Itu zon, kuat sangka, tak boleh. Pasal apa? Asalnya siang masih ada lagi. Pada masa sekarang dunia sudah pakai jam, masa terbit fajar, terbit matahari, masuk matahari telah disediakan dalam takwim, jadual-jadual. Selain daripada itu, radio-radio. Tapi hati-hatilah. Asalnya dulu radio tepat, tapi dah ada kes radio terawal. Ada menyediakan waktu-waktu sembahyang dan lain-lain. Hati-hati. Yang demikian, soal ijtihad tiada timbul lagi. Pakailah yang confirm. Yang keempat, harus ini boleh makan suhur dalam masa syakkan malam ada lagi. Kenapa? Kerana asalnya malam masih ada lagi. Ini kalau suhur lain pula. Syak ni 50-50. Tu boleh. Pasal apa? Malam masih ada lagi asalnya. Maka sahlah puasa jika tiada nyata salahnya. Kalau betul, okey, sah puasa. Yang ini nyata benar atau tiada nyata apa-apa. Tetapi kalau nyata salahnya, tiadalah sah puasa pun, tak sah juga. Jadi biar yang tepat. Yang kelima, orang yang berbuka atau makan suhur dengan ijtihad tadi, zon, kuat sangka, tiba-tiba nyata salahnya, batallah puasanya. Biar confirm. Ni diulang lagi lah. Atau berbuka atau makan suhur dengan tiada ijtihad dan tiada nyata apa-apa, salah atau benar, sah pada suhur sahaja, tidak sah pada berbuka. Kerana asalnya malam masih ada lagi, tinggal lagi pada masalah yang pertama, yang ini suhur. Dan siang masih ada lagi, tinggal pada masalah yang kedua, ini berbuka. Senang cerita, bahayalah kalau main sangka-sangka, kena tepat. Tetapi jika nyata sebenarnya pada kedua-dua masalah ini, sahlah pada keduanya. Dan jika nyata salah pada kedua-duanya, batallah pada kedua-duanya. Diulang last sekali tu, tengok jam, salah lah, kita dah dah masuk subuh, tak sah. Ataupun buka puasa, salah lah, kita terawal lah, tak sah.
Jadi pastikan betul-betul. Rugi dah 12 jam 13 jam puasa penat-penat, sekali bab buka puasa terawal. Jadi hati-hati. Yang keenam, orang yang berjunub sunat mandi sebelum fajar. Dia bersetubuh malam kan, siang nunggu dapat malam. Jadi malam tu bersetubuh suami isteri, sunat dia mandi wajib tu, dia wajib mandi. Mana mandi wajib? Sunat sebelum subuh. Maknanya kalau lepas subuh boleh tak? Boleh. Jika uzur mandi waktu malam. Harus ini boleh mandi pada siangnya, kerana tidak ada syarat puasa mesti suci daripada junub. Macam mana pula mandi siang? Mandi siang nanti subuh dia tak semayang lah, macam mana? Semayang berjunub. Andai kata dia sengaja, dia dah bangun dah subuh, dah malas nak mandi, dah subuh dia malas nak mandi, sampailah habis waktu subuh baru dia mandi wajib. Puasa ni sah, tapi dia berdosa besar kerana meninggalkan sembahyang subuh. Andai kata dia tertidur, tak tahulah, penat sangat, berapa round tak tahulah, jadi penat sangat, jam ni dah buat alarm tak sedar-sedar, jiran-jiran semua dah sedar lah, dia tak sedar contoh, maka lepas habis subuh baru dia tersedar, boleh bangun, dia mandi wajib, maka puasanya sah dan dia tak berdosa lah, sebab dia bukan sengaja meninggalkan sembahyang subuh tu. Dia memang tertidur, memang nyenyak betul. Baik. Yang ketujuh, sunat berbuka dengan buah kurma jika senang dapat. Biasanya kalau bulan Ramadan ni, Syaban ni dah ada orang bisik-bisik, suruh tayo, beli je lah. Dia dah import banyak tu kan. Dulu tak ada, sekarang dia monopoli juga tu kan. Kalau susah, sunat dengan benda-benda yang manis dan air. Contohlah kat kereta ke apa kan, tak bawa apa, benda-benda yang manis. Kalau tak ada, dah lah, apa yang ada air. Ini sunat. Yang ke-8, sunat membanyakkan berdoa dan membaca Quran dan sedekah dalam bulan Ramadan. Baca doa. Biasanya doa yang kita banyakkan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta masuk syurga, minta jauh daripada neraka. Dan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka, sungguhnya engkau, Allahumma innaka afuwun, Maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka mengampunkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunkanlah kami, atau fa'fu anni, ampunkanlah saya. Dan baca Quran, sunat banyakkan baca Quran. Satu huruf 10 pahala. Itu hari bulan, bukan bulan Ramadan. Ramadan berpuluh-puluh kali ganda. Tapi ingat, baca dengan bertajwid. Baca tak bertajwid, Quran mengutuk kita. Cuma tak dengar je lah. Kalau dengar, seram juga. Kan? Terus tak pegang Quran pula nanti kan. Itu hikmahnya, kita tak dengar. Bukan kita lah, orang tak dengar. Orang yang baca Quran tak bertajwid tu tak dengar dia dikutuk Quran. Kalau dengar, takut nak tengok Quran pun takut dah. Jadi itu hikmahnya. Tapi kena beritahu. Kalau tak main bedal aja. Ni satu lagi perkara, bulan Ramadan lepas tarawih biasa diadakan tadarus. Asal makna tadarus itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Mula-mula Jibril baca ayat Al-Quran, tak pasti satu ayat ke satu buku surat. Rasulullah SAW dengar. Kemudian Rasulullah SAW ulang balik ayat yang sama atau surah yang sama yang malaikat Jibril baca. Malaikat Jibril dengar. Itu asal muasal tadarus. Kita kalau buat macam tu, bila nak khatam kata kan, kita nak bertadarus, bukan nak khatam sangat. Kalau dapat khatam lagi bagus. Orang kejar khatam kan. Yang penting khatam pun salah. Khatam sebut khatam pun salah. Macam ketam je kan. Orang kejarkan khatam. Tadarus tu bagusnya yang tersalah tajwid dibetulkan. Macam saya, kalau orang tak suka bertadarus dengan saya, kenapa?
Baca satu ayat salah, ayat kedua salah, ayat ketiga salah, salah aja. Dah salah nak buat macam mana? Bukan semua orang lah. Ada yang dia salah, takkan saya diam aja, tegur lah kan. Habis setiap ayat baca salah. Macam tension lah, bila nak habis ni, kan. Kalau kat sekolah ada juga bab tadarus, kumpulan saya paling lambat habis. Kadang-kadang mana dah habis belum? Belum. Habis ni berapa ayat apa. Biasa dibagi-bagi rata sebelum ke surat gitu kan, setiap kumpulan. Saya punya baru dapat 5, orang lain dah habis. Aku ambil aku ni sikit, ambil sikit. Memang habis. Itu pun saya tak percaya budak-budak ni. Saya baca budak-budak dengar, budak-budak baca lambat. Itu lagi lambat. Pasal apa? Nak betulkan budak tu baca. Saya baca, ikut. Saya baca, ikut. Dah senang. Ini style apa punya tadarus kan? Nak suruh ikut tadarus yang sebenar, nanti lagi lambat. Orang dah nak cepat, itu pun lambat juga tu. Pasal apa? Saya tak sempat nak membetulkan orang. Ikut saya baca. Ustaz baca, ikut. Baca kan, berhenti, habis satu nafas, ikut. Ada dengar juga salah-salah sikit tu, sekali dua kali je lah tegur, dah. Lepas tu saya terus saja baca. Ni yang betulnya yang salah tu ikutlah. Tak sempat nak kalau tak marah nanti cikgu-cikgu lain. Baik, itu tadarus. Kalau dapat buat alhamdulillah, kalau tak dapat tak apalah. Bukan tak apa, macam mana kita seorang nak buat kan, yang lain semua nak buat yang macam biasa, susah juga. Jadi bergaduh nanti kan. Ke masjid bergaduh tak elok pula. Orang yang tak datang masjid, itulah aku malas datang masjid, gaduh. Dia jadi alasan pula kan. Baik, itu tentang tadarus. Dan sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah ni besar pahalanya. Dan kalau sedekah yang sunat ni besar pahalanya, apatah lagi kalau kita buat yang wajib, iaitu nafkah dan juga bayar hutang. Nafkah tu wajib untuk diri sendiri, isteri, anak-anak, dan juga bayar hutang pun wajib. Yang ke-9, makruh berbekam dan injek darah. Injection lah, suntikan. Mengunyah getah. Ini asalnya ni bukan gula-gula getah. Gula-gula getah batal puasa. Pasal apa? Ada gulanya. Ini getah yang tak ada gula. Ada ke Ustaz? Arabic gum. Gum Arabic, dia tak ada gula, original. Itu kunyah-kunyah gitu makruh. Merasa makanan makruh. Tapi kalau dia kerja chef, dia rasa, kemudian dia buang balik lah komo-komo. Yang rasa telan terus, batal. Bukan makruh lagi. Berkumur melampau-lampau makruh. Sedut air ke hidung melampau-lampau makruh. Mencium perempuan makruh. Sekira-kira tiada menaikkan syahwat. Naik syahwat jadi haram lah. Saya cium isteri saya, Ustaz. Ya, cerita isteri lah ni. Kalau bukan isteri sendiri, haram. Haram dan kena melampau. Ni cerita isteri sendiri ni pun jadi makruh elakkan. Malam tak apa. Malam bukan sangat cium, apa semualah. Kan? Ini siang, ceritanya siang tadi. Yang ke-10, haram dan tidak sah puasa sebarang puasa, wajib dan sunat, sekalipun puasa dam tamattu', dam haji ni kan, pada 5 hari yang berikut. 5 hari ni haram dan tidak sah puasa. Pertama, hari raya puasa Aidul Fitri lah. Kedua, hari raya Adha. Ketiga, hari Tasyrik, iaitu hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sambungan hari raya Adha tu, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau hari raya pertama nyebut makan, saya puasa, haram dan tidak sah juga. Makan. Yalah, makan, saya makan. 5 hari ni haram puasa dan tak sah. Yang ke-11, makruh yang amat sangat. Tapi saya nak puasa 6 Ustaz. Puasa 6 Syawal, hari kedua baru mula. 2 Syawal tu baru mula. Paling awal. Makruh yang amat sangat, yakni yang disebut makruh tahrim, iaitu hampir sampai darjah haram, berpuasa hari Syak dengan tiada sebab. Apa dia hari Syak? Iaitu hari 30 Sya'ban, anak bulan belum nampak, sedangkan cuaca bersih. Orang ramai bercakap-cakap dari hal adanya anak bulan, tapi tak boleh dipakai. Ini orang yang beli anak bulan lah. Kalau saya tak beli anak bulan, tengok TV, tunggu pengumuman pemegang mohor
besar raja-raja, itu tak ada hari syak untuk saya kan. Adapun jika ada sebab seperti puasa qada, puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa sunat yang telah jadi adat kebiasaannya, seperti puasa berselang-selang hari, hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tulat buka, tubin puasa dan seterusnya buka. Dia memang sepanjang tahun. Dan puasa tiap-tiap Isnin dan Khamis tiba-tiba terkena pada hari syak, nescaya sah puasanya. Ini kalau dah terbiasalah. Sekiranya anak bulan nampak di malam 30 itu atau telah ditetapkan oleh pemerintah hari itu ialah awal Ramadan, tiadalah dinamakan hari syak lagi. Tetaplah hari itu awal Ramadan. Ini masanya sebelum ditetapkan ni oleh pemerintah. Baik, sebagaimana makruh tahrim, makruh yang membawa kepada haram puasa pada hari syak, makruh tahrim pula puasa sunat dengan tiada sebab pada hari-hari selepas nisfu Sya'ban, puasa sunat. Jika tiada bersambung dengan hari lebih dahulunya, sekurang-kurangnya sambung mulai dari hari 15. Nak puasa Sya'ban 1 hingga 14, tak ada masalah. 1 hari bulan dia puasa, 2 hari bulan dia berbuka, 3 hari bulan dia puasa balik, 4 hari bulan dia berbuka, boleh. Tapi bila dah sampai 16 hari bulan, dia kena sambung sekurang-kurangnya daripada 15 Sya'ban dia kena puasa, barulah 16 hari bulan dia boleh puasa sunat. Kalau tak 15 hari bulan dia tak puasa, tiba-tiba 16 hari bulan Sya'ban dia nak puasa, makruh tahrim. Baik, dan tidak sah itu puasa sunat. Kalau puasa wajib, puasa qada, tak ada masalah. Nak ganti puasa qada Ramadan yang lepas contohnya, boleh. Tak bersambung pun boleh. Jika bersambung sahlah puasa, tapi kalau sudah berbuka sehari lepas 16 itu Sya'ban, tiadalah diluluskan lagi puasa itu dengan tiada sebab-sebab yang tertentu. Baik. Seterusnya tajuk orang yang diluluskan berbuka. Siapa-siapa yang dibenarkan berbuka, yang ini dibenarkan tak berpuasa. Ada tak kriteria itu? Kalau ada, best ni Ustaz, kan? Asal hukum tiap-tiap orang Islam yang mukallaf wajib mengerjakan puasa Ramadan, tetapi keadaan manusia ada bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang mengandung dan lain-lain hal. Dibuat orang. Kenapa tu buat dibuat orang? Siapa? Suami dia? Rupanya mengandung. Awak ni. Iyalah, suami je buat dia. Contoh Oleh yang demikian, syarak ada memberi kelonggaran, iaitu diluluskan seseorang itu berbuka puasa seperti berikut. Yang pertama, orang yang sakit kiranya ia berpuasa jadi mudarat yang sangat pada dirinya, diluluskan ia berbuka. Ni yang cakap mudarat ni doktor lah, ataupun diri dia sendiri. Kita tak boleh tuduh-tuduh lah. Alah Ustaz, dia asal Ramadan aja sakit, asal Ramadan je sakit. Sakit apa? Gastrik. Gastrik memanglah sakitnya Ramadan. Pasal apa? Gastrik tu sebab tak makan. Ramadan kan tak makan. Dia memang kita tak boleh pandang rendah lah pada dia. Jangan cakap dia buat-buat. Kalau dia memang ada gastrik, memang time Ramadan lah gastriknya datang. Kan? Tapi betul-betul lah kita sangka baik. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, dialah dengan Allah Ta'ala lah. Yang kedua, orang yang sangat lapar dan sangat dahaga, kiranya ia terus berpuasa dan nescaya dapat susah yang tak tertanggung pada adat, diluluskan ia berbuka. Ini pun dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau anak kita, tak payahlah tahu sangat kan, kita kenal lah anak kita. Wah surat 143 ni orang lapar sangat ni, kena ni boleh buka puasa. Engkau angkat batu ke apa, batu-batu cuma angkat beg aja, buku 2-3 line buku, kan. Jadi kita kenal anak kita, kita nak ajar dia puasa, tak apalah. Yang ketiga, orang yang musafir jauh 2 marhalah atau lebih. Ni nak balik kampung, contohlah daripada Johor nak pergi mana, Kedah ke Perlis ke Kelantan ke, Muar okey lah, jauh juga 2 jam. Dapat 2 marhalah tu kan.
Ya, dia 71 ke 81 sekarang? 81 Dia 71 yang baru tu. Kalau dulu ni tadi 81 km, ada dua pendapat ulama. Satu daripada daerah, contoh Johor Bahru, dan daerah seterusnya lain. Satu lagi daripada tempat tinggal kita, taman atau kampung. Start kiranya tu. Jadi apa nama ni, 81 km. Jadi boleh peganglah mana-mana pendapat tu. Kemudian masanya tu kita pergi tu dalam masa 3 hari, tak masuk hari masuk dan hari keluar. Tak masuk hari masuk hari keluar tu apa? Hari perjalanan tu tak dikira, nanti hari balik tak dikira. So maknanya kalau kira hari semua 5 lah. Hari perjalanan tu katalah hari ni apa, Rabu kan. Hari Rabu kita keluar pergi Desaru tu, tinggal di Desaru hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad balik. Maka ini dipanggil musafir. Dipanggil musafir. Kalau jejak sampai 4 hari duduk dekat Desaru tu tadi, masuk hari Rabu. Jadi Rabu tak kira, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru balik pagi. Itu dah dipanggil mukim, dah bukan musafir lagi. Itu secara ringkas ya. Kalau dah jadi muak sampai pukul 11 pagi, dah start musafir, start bila esok apa nama dia, start musafir tu start keluar daripada kampung ni dah boleh jamak. Contoh dia keluar Isnin. Dia keluar hari Isnin. Isnin dia keluar tu start gerak keluar daripada taman atau kampung. Setengah ulama keluar daerah lah, dah boleh jamak. Dia pasal dia punya niat nak stay dekat apa-apa Desaru tu 3 hari tak lebih. Niat dia macam tu, dia dah pasang niat macam tu, maka keluar daripada taman atau keluar daripada daerah dah boleh jamak. Maksud saya dia keluar pukul 8 pagi, 8 pagi sampai pukul 11 pagi. So yang Zuhur dengan Asar tu dia dah hari Isnin. Dia sampai hari Jumaat lah, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat dia nak balik, tapi yang hari Isnin yang pergi tu dia dah start dah boleh jamak. So dia punya counting dia satu dia, hari pertama dia start hari Selasa ke hari Isnin? Yang dikira harinya tu untuk jadi musafir atau mukim. Maknanya gini, kalau contoh kita pasang niat nak pergi Desaru tu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis stay, Jumaat balik. So mana 5 hari lah, 3 hari stay. Kita start nak jamak tu bila? Keluar dari, dia tak kira masa dah. Yang masa hari tu tadi untuk nak menentukan musafir atau mukim. Maknanya kalau dah niat kan memang nak 3 hari, lepas tu memang nak balik, maka kita dah niat nak musafir lah tu. Maksud saya hari Isnin tu dia keluar, Isnin tu dah kira dah boleh jamak. Tak, maksud saya dah kira hari pertama tu. Dah kira, okey, faham. Hari Isnin tu kira hari perjalanan, tak kira lah pukul berapa sampai. Maaf. Soalannya saya confuse. Dia start stay tu dikira hari Selasa. Selasa, Rabu, Khamis. Ya, faham maknanya berapa jam tak kira lah. Perjalanan lah, tak kira hari stay. Kecuali saya. Lanjutan pada yang boleh. Ya. Berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Yes, ada orang cakap sebelum sembahyang subuh, dia bolehkan maksudnya jamak. Dia tak sembahyang Jumaat lah. Lepas subuh tu dia sembahyang wajib sembahyang Jumaat. Baik. Itu dalam apa kitab fikih pun ada disebutkan begitu. Maknanya kalau dia musafir mula bergerak tu sebelum subuh hari Jumaat, maknanya masih sebelum subuh hari Jumaat dia dah mula gerak musafir, maka dia tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau nak jamak Jumaat dengan Asar boleh, tak ada masalah. Maknanya apa nama ni, kalau dia nak jamak takdim lah. Kalau nak jamak takhir, dia tak sembahyang Jumaat lah, dia sembahyang Zuhur dengan Asar pada hari Jumaat ni. Kalau dia keluar selepas subuh, dah wajib sembahyang Jumaat. Dia tak boleh jamak takhir. Ya? Jamak takdim boleh lagi. Itu dari segi sembahyang Jumaat. Dia buat jamak dengan qasar ni panjang, tapi tak apalah, kita sikit-sikit kan. Ada lagi tak?
yang saya terlepas tertinggal? Tak ada itulah apa nama ni. Kadang-kadang ada yang cakap, alah masjid apa sepah suruh banyak, nak jamak-jamak tak apa nama qasar. Dari segi afdal, kalau musafir afdal jamak. Dari segi afdal. Tapi kalau tak nak buat jamak, kadang-kadang orang tak nak buat ni, dia bukannya, kadang dia satu seram, takut dia tak sah ke tidak, tak confirm. Yang kedua, kalau tak confirm, baik awak buat tamam lah. Tamam tu apa? Sempurna. Yang kedua, apa nama, takut dia niat dia tak ingat, tak hafal. Usolli setengah jam nak ngapal apa tu, usolli apa jadi kalau orang macam ni tak apalah, buat semai tamam je lah. Kena pula orang tolak jadi imam, lagi berpeluh kan. Jadi yang paling senang untuk niat jamak ni, kalau jamak takdim ni maknanya awal. Sembahyang zuhur dengan asar di jamak takdim, maknanya kita nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Yang paling mudah ialah masuk sahaja waktu zuhur, kita sembahyang, ambil sembahyang apa semua, nak sembahyang zuhur ni, usolli fardhu zuhri rakaatain ni sekali dengan qasar lah pendek, qasar tu pendek 2 rakaat. Boleh ada juga jamak tapi tak qasar. Tapi biasanya kalau dah jamak tu orang qasar sekali lah. Qasar tu pendekkan daripada 4 rakaat jadi 2. Hanya sembahyang yang 4 rakaat saja boleh pendek jadi 2. Kalau maghrib dah tak boleh pendek lagi. 3 lah. 1.5 je tak boleh. 1.5 macam mana 1.5? Subuh lagi tak boleh. Jadi jamak qasar untuk zuhur, asar, isyak sahaja. Apa ni qasar, sorry. Jamak tu zuhur, asar dan maghrib, isyak. Baik, masuk balik tadi bab niat. Kalau satu orang nak sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang asar waktu zuhur, jadi dia niat sembahyang zuhur tu solli bahasa Melayu lah, saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Lepas takbiratul ihram, sampailah sebelum beri salam, dalam hati dia niat, ya Allah, aku nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Walaupun masa untuk niat tu panjang, lebih baiklah lepas niat takbiratul ihram tu terus niat. Jangan lupa sah pula jamaknya. Dah kena sembahyang tamam. Jadi lepas takbiratul ihram tu saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dalam hati saja aku sembahyang zuhur, saja aku sembahyang asar dalam waktu, ya Allah, aku nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Yang sengaja tadi tu sengaja sembahyang waktu zuhur. Lepas takbiratul ihram, ya Allah, aku nak sembahyang asar dalam waktu. Jangan cakap mulut, dalam hati. Cakap mulut batal. Pasal dah takbiratul ihram, dah sembahyang. Ya Allah, aku nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Sembahyang zuhur tu macam biasa, lepas beri salam 2 rakaat beri salam. Kalau berjemaah sunat iqamat, sembahyang sendiri pun sunat iqamat juga. Kemudian niat sembahyang zuhur, niat sembahyang asar seperti biasa. Saja aku sembahyang asar 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dah. Itu yang paling ringkas. Dia ada bacaan yang Arabnya ataupun yang bahasa Melayunya yang dimasukkan apa semua tu, tapi itu agak payah lah. Ini yang paling mudah. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir pula, dia nak sembahyang zuhur dalam waktu asar, dia pun mandu dah masuk zuhur. Masuk saja waktu zuhur, dalam hati niatkan, ya Allah, aku nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Dalam masa masuknya waktu zuhur sampai yang sebelum habis waktu zuhur tu kena niat. Jadi better apa nama ni, masuk saja zuhur tu terus niat, ya Allah, nak sembahyang zuhur dalam waktu asar, dalam hati saja. Nanti masuk waktu asar, dia sembahyang apa nama ni, zuhur dulu 2 rakaat, niat seperti biasa, saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian habis beri salam, bangun, iqamat, sembahyang asar, niat pun macam biasa juga. Boleh tak sembahyang asar dulu? Boleh juga, tapi yang afdal sembahyang zuhur dulu. Pasal apa? Boleh sembahyang asar dulu sebab itu empunya waktu asar. Zuhur dah habis waktunya, empunya waktunya sekarang ni asar. Jadi boleh sembahyang asar dulu, tapi yang afdal zuhur dulu. Itu yang paling mudah. Niat sembahyang jamak.
Kalau nak yang susah sikit, yang belit-belit adalah, itu tengok dalam kitab lah, kan, kalau hafal. Jadi kadang-kadang dek kerana niat ni tak confirm tu yang orang takut nak sembahyang jamak, tapi tak apalah, daripada dia tak confirm kan, main bendal aja pun tak elok juga kan. Jadi itu serba sedikit tentang jamak dan juga qasar. Kalau maghrib dan isyak dia tak ada qasar, dia jamak sajalah. Kalau nak sembahyang isyak dalam waktu maghrib macam sama macam tadi, lepas takbiratul ihram tu saja sembahyang maghrib 3 rakaat kepada Taala, Allahu akbar, niat dalam hati, ya Allah nak sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Habiskan sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian isyak 2 rakaat. Kalau jamak takhir pula, masuk waktu maghrib tadi niat, ya Allah nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak, dia pun tak sembahyang maghrib sampai masuk waktu isyak. Dia sembahyang maghrib dulu, niat macam biasa saja, sembahyang waktu maghrib 3 rakaat tunai kepada Allah Taala, sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian niat sembahyang isyak pun macam biasa 2 rakaat lah. Demikianlah secara ringkas jamak dan qasar dalam musafir lah, perjalanan Baik, sambung balik tadi. Orang yang musafir orang yang musafir jauh 2 marhalah atau lebih, diluluskan ia berbuka. Tetapi kalau sudah lepas fajar hari itu baru ingat hendak musafir, tiada diluluskan ia berbuka. Dia niat nak bergerak tu sebelum subuh, fajar tu subuh lah. Kalau lepas subuh kita balik kampung lah hari ni, tak boleh berbuka. Tapi kalau boleh tahan puasa je lah. Pasal apa, nanti kena kotak juga. Atas orang tersebut pada yang pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama tadi itu sakit, yang kedua sangat lapar dan sangat dahaga, yang ketiga musafir, wajib qada puasa apabila ada kesenangan. Dia kena qada juga kan. Baik, puasa je. Yang ke alif ba ta sa, yang keempat ataupun sa, orang tua dan orang yang sakit tiada harapan sembuh. Doktor kata ni 3 Jumaat ni untuk contoh mereka lemah hendak berpuasa, sekira-kira jadi berbahaya pada adat. Mereka diluluskan berbuka, iaitu tak payah berpuasa, bahkan wajib atas keduanya fidyah, iaitu tebus sahaja pada tiap-tiap sehari secupak makanan. Berapa banyak ukuran secupak tu? Iaitu 600 gram lebih kurang 600 gram. Kalau nak genapkan sekilogram pun boleh juga tu asalnya 600 gram lah. Dengan tiada wajib qada di atasnya. Ni orang yang tua ataupun yang tak ada harapan sembuh, dia tak wajib qada lah. Kalau dia tak boleh puasalah. Ni cerita yang tak boleh puasa, tak tahan. Dia bayar fidyah saja, wajib bayar fidyah, tak wajib qada. Meriam ke? Meriam. Okey, jim atau yang kelima, perempuan yang mengandung dan yang menyusukan bayi. Ada 2 kategori mengandung dan menyusukan bayi, dia disekalikan. Sama ada anaknya sendiri atau menyusukan anak orang secara mengambil upah. Ini dia bisnes bisnes pun termasuk. Atau secara sukarela, saja-saja tak ambil upah. Jika keduanya, yakni yang mengandung dan yang menyusukan bayi, takut jadi mudarat atas dirinya sendiri, dirinya sahaja, berpuasa, nescaya hukumnya sama macam seperti orang yang sakit pada alif, kena qada, tiada fidyah. Ni kalau dia takut mudarat diri sendiri. Tetapi jika keduanya, yakni yang mengandung atau yang menyusukan bayi, takutkan anak dalam perut jadi gugur dengan sebab berpuasa. Anak dalam perut kan makan apa yang ibu dimakan kan. Bila dia tak makan, dia puasa, takut mudarat. Atau kurang susu untuk bayi, dia tak puasa, tak banyak susu. Jadi tak kenyang lah baby tu kan. Dia risaukan diri dia, risaukan anak dalam perut ataupun kurang susu, wajiblah atas keduanya berbuka puasa, wajib qada dan fidyah pada tiap-tiap satu hari secupak. Mana bergantung pada niat. Dia takutkan pada diri sendiri ataupun takutkan anak. Kalau takutkan anak tu wajib qada dan fidyah. Kalau takut diri sendiri, qada sahaja, tak wajib fidyah. Baik, kemudian
Jim Ca yang ke-6 perempuan yang haid dan nifas wajib berbuka dan wajib qada. Dia tak perlu tunggu sampai maghrib baru ni, kita jangan tahan dia. Bang keluar haid lah, tahan puasa macam orang lain. Tak boleh, wajib buka. Bagi dia makan. Tapi nanti wajib qada. Yang seterusnya kha ataupun yang ketujuh, orang yang mabuk, yang pitam sepanjang hari dan yang gila dengan taksir, dengan kurang, wajib atas mereka qada. Baik, masuk sikit kafarah puasa. Dahsyat belum dah apa dah? Allahu Akbar, astagfirullah. Baik, ni panjang tuan-tuan bab kafarah puasa, tapi secara ringkas kafarah puasa ini membatalkan puasa dengan bersetubuh. Bersetubuh tu apa? Masukkan kemaluan lelaki ke dalam perempuan, masuk habis kepala takuk. Kalau separuh saja tak dikira apa, tak kena kafarah. Jadi kafarah puasa ini khas, maknanya dibatalkan puasa dengan bersetubuh. Tapi cara nak kafarah dia tu apa? Dia kena memerdekakan hamba sahaya, dah tak ada. Yang kedua, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Itu yang beratnya tu. Satu hari punya hal, 2 bulan berturut-turut kena puasa. Berturut-turut tu. Kalau 2 bulan tu mungkin boleh lah, ganti-ganti selang-selang kan. Berturut-turut, tak boleh selang. Hari terakhir ni hari 60 sakit contohnya kan, bukan dia yang nak, sakit, tak boleh nak puasa, batal 60 hari punya tu. 59 tu yang lepas tu batal, kena ulang, kira satu balik. Esoknya tu nak puasa, kira satu balik. Jadi elakkan membatalkan puasa dengan bersetubuh. Jadi caranya nak mengelakkan, yang pertama, kalau boleh, kalau yang baru nak kahwin, elakkanlah kahwin bulan Ramadan. Memanglah jimat, awak jemput datang hari siang, orang tak datang, bawa bungkus saja kan. Kalau andai kata nak kahwin Syawal, 1 Syawal pun tak apa pun, lagi jimat juga, orang semua balik kampung kan, jemput datang. Tapi andai kata berlaku juga dah dah terkahwin ustaz contoh, maka elakkan daripada bersetubuh, membatalkan puasa dengan bersetubuh. Tunggu malam lah. Tak tahan ustaz, tidur, sembahyang tidur, tunggu malam. Andai kata ni cerita pengantin baru, pengantin lama ni ceritanya, contohnya time Ramadan lah kuat nafsunya, contoh. Ni contoh andai kata berlaku begitu dan tak tahan, jadi macam mana cara dia? Ni berdosa juga, tapi mengelakkan kafarah ni tadi, membatalkan puasa dengan makan dan minum. Sabar dulu, makan, batalkan puasa, makan, minum, baru jalan. Jadi dia tak kena kafarah. Dosa besar tak? Berdosa besar sebab membatalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan syarak, iaitu minum air ataupun makan. Tapi kerana nak mengelakkan daripada kena kafarah ni, puasa 2 bulan berturut, maka itulah caranya. Dalam kitab, walaupun serentak, tak menyempat, sambil minum sambil jalan pun tak kena kafarah. Tapi kalau boleh satu-satu lah dulu, minum dulu, makan dulu, baru jalan. Itu cara untuk mengelakkan daripada kena kafarah. Dari segi berdosa wajib bertaubat. Dari segi qada, kena qada lah. Baik, itu secara ringkas ni. Cukuplah kadar tu dahulu, dan mungkin ni kita tangguhkanlah sampai lepas lepas Syawal lah, baru kita sambung balik kuliah insya-Allah kalau ada rezeki. Saya mengambil kesempatan memohon maaf atas segala salah silap sepanjang saya kuliah. Minta maaf kalau ada terlebih gurau, tersalah hukum, mana yang tersalah boleh betulkan, jangan risau, saya tak marah. Bukan sekolah sekolah memang saya marah, tapi kat sekolah pun kalau budak tegur tentang hukum, kalau saya salah, memang saya mengaku salah, minta maaf kan. Tak ada masalah. Jadi mohon maaf, dan saya doakanlah semoga puasa kita kali ini lebih baik daripada yang lepas-lepas, dapat
apa nama ni, dapat apa nama tu, malam Al-Qadar. Dan satu lagi pesanan, ni pesanan agak pedas juga tapi saya sampaikan, kalau tak ada kena-mengena tak apa. Sembahyang tarawih itu sembahyang sunat, dia sunat muakkad, dituntutlah tapi dia sembahyang sunat. Maknanya kalau ada siapa-siapa belum habis qada sembahyang fardu yang pernah ditinggalkan, wajib qada. Mazhab Syafi'i kaul mu'tamad. Tapi andai kata nak juga sembahyang tarawih bersama-sama, dia kena qada dan sunat tarawih. Jadi kalau dia nak buat tarawih 20 rakaat campur dengan witir 23, witir pun sunat juga 23 rakaat, maka dia kena qada lah 23 rakaat dulu. Sama ada qada dulu atau tarawih dulu. Kalau macam saya pernah accident, kemalangan apa semua, saya wajib qada. Jadi bila masuk tarawih tu, malam tarawih, saya buat macam mana, saya ambil soft belakang lah. Sebab kita tak masuk soft, kita bukan nak sembahyang tarawih tapi nak dapatkan semangat sembahyang ramai-ramai jemaah. Saya sembahyang qada subuh, tarawih kan 2 rakaat, kan 3 rakaat, orang pelik pula, pula 3 rakaat kan ni, kan. Jadi ambil yang subuh, dapatlah 22 subuh lah. Yang satu witir tu tak dapat nak buat macam mana lah, tak apa, kita dah qada, bolehlah sembahyang sunat witir tu. Jadi dapatlah 20 subuh, habis 20 subuh. 30 hari, berapa banyak subuh habis kan. Itu pengalaman saya lah sendiri yang mengqada sembahyang. Pasal apa? Kalau larat, buatlah dua-dua qada dan tarawih. Kalau tak larat, macam itulah cara ni. Jadi mudah-mudahan amal kita diterimalah insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, kita sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.